Weh korang, pakcik ada cerita dongeng. Pakcik kena tegaskan dongeng tu sebab nanti jadi sumber agama pula. Orang dulu-dulu dia banyak buat cerita dongeng Israiliyat ni. Tujuan dia nak sampaikan ibrah lah atau teladan. Tapi bila ditulis dalam kitab, maka ustaz yang jauh di zaman depan, dia anggap cerita tu betul sumber agama. Tu yang kita tengok Ustaz Don sembang dah pergi tengok telaga neraka dekat negara tu. Kisah orang amanah tapi tak jaga saudara perempuan sendiri. Siapa ada link video tu, tepek kat komen. Okey, cerita dongeng dia begini. Perjalanan nak dihukum sama ada neraka atau syurga tu di akhirat tu, dia makan masa yang sangat lama. Keadaan pula dia panas. Tiba-tiba nampak Emet dapat pot sejuk. Pak Iz dengan Amin ni kenal sangatlah dengan Emet ni. Kaki ponteng puasa kot. Apa musibat tu boleh pot tempat sejuk? Kita ni solat cukup kot. Jadi diorang ni dia tak puas hati, diorang tanyalah malaikat. Malaikat, apa Emet boleh dapat pot sejuk? Dia tu puasa pun tak. Aku tahu dia orang kampung kita. Oh, itu dosa peribadi dia. Tak libatkan hablum minan nas, hak antara manusia lain. Tapi aku solat cukup kot. Amin pula tak puas hati. Solat ni kan memang perlu solat. Sebab kita memang sangat perlu rahmat Allah ni. Sihat, rezeki, jalan keluar dari kesulitan. Kan Tuhan kata, bukan kau bagi rezeki kat aku yang bagi rezeki kat kau. Tapi semua tu ibadah-ibadah peribadi ni belum bukti kau beriman. Ada yang solat sebab rutin. Bila dah rutin, biologi badan dia terganggu bila dia tak buat. Dia jadi gelisah. Sebab kerutinan tu. Macam orang cerut rumput, dia hari-hari cerut. Sehari je dia tak cerut rumput, dia dah rasa, ni nama dia biologi, kerutinan. Oh, jadi kau kata aku tak beriman lah, si Pak Is pula. Belum lagi. Beriman tak beriman ni, dia kena tunggu hasil ujian kau yang lepas-lepas tu. Apa result dia? Makna dia, ibadah peribadi ni bukan ujian. Ya, ibadah wajib bukan ujian. Ibadah wajib ni memang kau wajib kena buat pun. Okey, aku ada soalan. Kalau Allah Maha tahu, kenapa perlu buat ujian? Mesti dia dah tahu keputusan ujian kan? Tak perlu buat ujian pun dia dah tahu dah keputusan. Ya, kau betul. Allah dia Maha tahu, dia tahu keputusan tanpa ujian. Tapi kau tu yang tak tahu. Kalau tiba-tiba kau diletakkan dalam kelompok gagal, mesti kau kata ini konspirasi. So, ujian ni untuk kau lihat sendiri apa diri kau ni. Oh, jadi musimat Emet tu dapat pot sejuk bukan sebab ibadah peribadi lah, tapi sebab ujian dia lulus. Ya, hablum minallah ni, hubungan dengan Allah ni, kau buat ataupun tak, Allah ni dia akbar dah, almighty dah, mutakabbir dah. Dia tak terjejas langsung pun. Ujian hablum minan nas ni yang utama. Okey, jelaskan ujian apa si Emet ni. Okey, Emet ni, dia melaksanakan hablum minan nas, hak antara manusia semampu dia. Hari tu ada tanah wakaf, diancam kuil haram pembelit. Dia hantar alat gotong royong tu je. Sebab dia nak guna undang-undang, dia tak pandai. Nak bertumbuk pun dia bertumbuk macam sotong. Jadi dia buat apa yang dia mampu. Alamak, baru kuil haram kot. Aku ni tak perang Iran kot. Wah, Pak Is ni dia orang Kedah, dia banyak kot dekat belakang. Kalau Iran tu apa yang kau buat? Aku share, aku tulis. Tu dia berjujut tu kat Facebook aku tu. Sebab Iran. Yo, itu sebab kau minat. Bukan sebab Allah. Lagipun kau belum diuji tahap Iran pun. Kalau kau dicampak ke sana, kami tahu dah kau akan jadi apa. Sebab apa? Sebab ujian yang pasti depan mata kau ni. Kuil haram, kedaulatan tanah depan mata kau ni, dia berada dalam jangkauan kau. Pun kau tak terbuat, takut cari makan. Bukan suruh yang agresif-agresif pun, yang buat yang termampu. Tuhan dah hadir dah ujian tu, yang tahap kau tu, depan mata kau. Pun kau tak buat, ini kan pula kau nak diuji tahap orang Parsi. Jadi sebenarnya dalam isu Iran ni, kau sebab passion. Bukan sebab diuji. Kau tak lulus pun ujian tu. Ujian adalah di depan mata kau, dalam jangkauan kau. Sekian cerita dongeng. Dapat sesuatu? Kalau dapat, share. Tak dapat, abaikan.